Sebaik saja kita tinggalkan Pekan Tabah, korang pasti akan lalui satu tempat yang dinamakan sebagai Temuh. Kalau korang datang dari arah selatan, of course benda pertama yang korang akan nampak adalah satu tasik besar yang dinamakan sebagai Tasik Temuh. Aku tak pasti sama ada tasik ni adalah tasik bekas rombong BJ Timah yang mungkin direhabilitasi untuk jadikan taman rekreasi. Tapi semakin kita ke arah Lembah Kinta, memang banyak tasik-tasik merupakan bekas rombong. Peninggalan-peninggalan lombong-lombong di sekitar Lembah Kinta merupakan satu industri yang telah membangunkan kebanyakan pekan di Lembah Kinta. Dan di antaranya adalah Temuh atau nama-namanya Timur pernah dibangunkan dengan industri pelombongan BJ Timah. Namun, sejak kemerosotan industri tersebut, Temuh dan beberapa pekan-pekan kecil yang lain turut mengalami kemerosotan beransur. Kalau tidak disebabkan kenderaan yang datang dan pergi, Pekan Temuh pasti akan sepi. Seseorang hanya bergantung kepada imajinasi suasana yang mungkin pernah terjadi. Rumah-rumah kedai yang uzur ni mungkin pernah mempunyai ceritanya yang tersendiri. Namun, ianya cukup susah untuk aku cari penulisan bahan ilmiah yang berkaitan dengan sejarah Temuh. Sejak itu, aku sedar betapa pentingnya pemeliharaan dokumentasi sejarah maupun bukti konkret yang penting untuk generasi-generasi yang akan datang. Tapi mana tahu, mungkin satu hari ada orang yang akan mengkaji tentang sejarah di Temuh.